Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Abdullah Hasani bin Marzuki. Ismul Madah Saraf Raqmul Madah QBA 2043. Anwanun isim mamdu. Ismul Muhadirah Ustazah Nur Hamizah binti Putih. Al-yawm saya akan membahas tentang isim mamdu. Huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu hamzatun qablaha alifun zaidah. Maksud isim mamdu ni setiap kata nama yang berubah baris akhirnya, yakni mu'rab, dan berakhir dengan hamzah dan didahului dengan alif. Misal insya'un, ibtida'un, sama'un, kisa'un. Nampak tak? Dia berakhir dengan hamzah, dan sebelah hamzah tu ada alif. Wal hamzatu fil ismi mamdudi ala arba'ati anwa'in fahiya. Dan hamzah dalam isim mamdud ni ada 4 jenis. Ada empat jenis. Iaitu yang pertama imma asliyah, bermakna hamzah asli. Misal insya'un min ansya'a wa ibtida'un min ibtada'a. Insya'un, kita boleh tengok al-kalimah insya'un asalnya ansya'a. Wa kadzalika al-kalimah ibtida'un min ibtada'a, asalnya ibtada'a. Wa imma munqalibatun an ya'in aw wawin. Jenis hamzah yang kedua iaitu hamzah yang bertukar ya ataupun waw. Misal bina'un min bana, sama'un min sama. Al-kalimah bina'un ia asalnya daripada bana, iaitu banun ya mati. Ya tu dia tukar kepada hamzah. Wa imma zaidatun lita'nis. Lita'nis, hamzah tambahan yang menunjukkan dia ni ta'nis. Ta'nis ni bermakna feminin. Feminin ni lebih kepada feminin, wanita, muannas. Misal sahra'u, khadra'u, azra'u. Sahra'u pada pasir. Khadra'u azra'u ni bermakna anak dara, silap. Wa imma zaidatun lil jam'. Jenis hamzah yang keempat iaitu hamzah tambahan yang nak menunjukkan dia ni jamak, yakni ramai, bermakna ramai. Lebih 3 ke atas. Misal uzama'u, syu'ara'u bermakna para penyair. Arbi'a'u, adba'u ni golongan sastrawan. ويلاحظ أن الاسم الممدود المختوم بالهمزة الزائدة للتأنيث أو للجمع لا ينون لأنه ممنوع من الصرف. Jika isim mamdud yang berakhir dengan hamzah tambahan, sama ada ia ta'nis ataupun jamak, maka dia tidak menerima tanwin. Sebab apa?
li'annahu dia berada dalam golongan dia termasuk dalam golongan isim mamnu' min sarf. Kita boleh tengok contoh ni. Jenis hamzah yang ketiga dan yang keempat tu. Hamzah tambahan ta'anis dengan hamzah tambahan jamak. Dia boleh tengok sahra'u tu dia berakhir dengan u. Dia tidak berakhir dengan sahra'un. Wa kadzalika hamzah jamak uzama'un. Ia tidak berakhir dengan uzama'un. Tidak. Kau gelak ni. Dia tidak berakhir dengan uzama'un, dengan tanwin. Sebab apa? Kedua-dua ni dia tergolong dalam isim mamnu'. Amma al-ismul mamdud makhtumu bihamzatin asliyah, misal ibtida'in أو بهمزة منقلبة عن ياء أو واو فينون. Adapun isim mamdu' yang berakhir dengan hamzah asal, contohnya ibtida'in au bihamzatin, ataupun berakhir dengan hamzah yang bertukar dengan ya ataupun waw, maka dia menerima tanwin. Contohnya kita tengok ni. Contohnya ibtida'in sama'un aw wawin mithla bina'in wa sama'in fa innahu yunawwanu ma'a mura'ati adami idafatil alif ilaihi fi halati nasb idh la yajuzu an tatawassata al-hamzatul asliyatu 'inda tanwin. Jika hamzah itu berasal ya ataupun waw, maka dia menerima tanwin. Tapi jika berada dalam keadaan nasab, maka tidak ditambah alif selepas hamzah. Sebab apa? Sebab hamzah asal ni dia tidak boleh berada di tengah perkataan apabila ditambahnya tanwin. Mana kata kalau tambah tanwin, dia tak boleh berada di tengah perkataan. Apa gelak ni? Contohnya misal tutabbiqina hadhihi at-ta'limati ibtida'an min as-sa'ati as-sadisati masa'an. Ibtida'an, dia tak ada ibtida'an, dia tak ada alif selepas hamzah. Alif tu berada sebelum hamzah. Sama juga dengan masa'an. Alif ta'nitsil mamdudah. Muannasus sifatil lati mudhakkaruha ala wazni af'alah wa muannatsuha fa'la'u. Kata sifat dalam bentuk muzakkar, kalau muzakkar atas wazan af'alah, manakala untuk muannas pula atas wazan fa'la'u. Misal ahmaru atas wazan af'ala untuk muzakkar. Kalau hamra'u atas wazan fa'la'u untuk muannas. Al-asma'u aw as-sifatil muntahiyatu bi alif at-ta'nitsil mamdudati bi tabi'ati tarkibiha. Kata nama ataupun kata sifat yang secara asalnya berakhir dengan alif ta'nis mamdudah. Misal sahra'u, hasna'u. Hasna'u bermakna
bermakna wanita yang cantik. Harba'u. Hadha wa la tu'tabru al-alif mamdudatu alamatan lita'nithi idza kanat hamzatuha. Alif mamdudah tidak akan ditanda sebagai ta'nis jika hamzahnya, iaitu hamzah asal atau hamzah yang ditukar menjadi ya ataupun waw, dan hamzah tambahan yang menunjukkan untuk jamak. Jadi kalau ada ketiga-tiga ni, maka dia tidak akan dipanggil alif ta'nis mamdudah. Tasniyatul maksuri wal mankusi wal mamdudi. Tapi saya tak ambuh bahas ataupun cakaplah pasal isim maksur dan isim mankus, tapi saya nak cakap pasal tasniyah untuk isim mamdud. Untuk isim mamdud sahaja. Wa idza sunniyal mamdudu nuzira ila hamzatihi. Isim mamdud dalam bentuk dua orang, yakni musanna, kita kena tengok hamzah dia. Yang pertama iaitu fa idza kanat li ta'nisi qulibat waw. Jika hamzahnya ta'nis, maka kita kena tukar kepada waw. Misal khadra'u. Ada kalimah khadra'u, dia akan jadi khadrawani. Khadrawani dalam keadaan rafa'. Kalau keadaan nasab dan jar, dia akan jadi khadrawaini. Yang kedua, wa idza kanat asliyatan baqiyat ala haliha. Jika hamzahnya asal, maka kita kena kekalkan hamzah asal tersebut. Misal al-kalimah fada'un, dia akan jadi fada'ani. Fada'aini. Wa idza kanat munqalibatan an ya'in aw wawin baqiyat hamzatan aw qulibat waw. Jika hamzah itu berasal daripada ya ataupun waw, maka dia ada dua kaedah, iaitu kaedah pertama, hamzah tu dikekalkan. Yang kedua, hamzah tu tukar kepada waw. Misal bina'un, al-kalimah bina'un, dia akan jadi bina'ani. Hamzah tu dikekalkan. Ataupun binawani. Hamzah tu tukar kepada waw. Wakadzalika misal al-kalimah sama'un, dia akan jadi sama'ani. Dia kekalkan hamzah. Ataupun samawani, dia tukar hamzah kepada waw. Idza jumi'al mamdudu jam'a mudzakkarin saliman ittubi'at fi sya'nihi al-qawaidu nafsuha al-khassatu li tathniyatil mamdud. Jika isim mamdud dijamakkan kepada jamak muzakkar salim ataupun sebagai jamak muzakkar salim, maka kaedah dia adalah sama juga dengan kaedah untuk membentuk musanna bagi isim mamdud. Misal banna'un, dia akan jadi banna'una, yakni dia kekalkan hamzah. Ataupun banna'una, dia tukar hamzah kepada waw.
Idza jumi'al ismul mamdud mamdud jam'a muannasin saliman nuzira ila hamzatihi. Jika isim mamdud dijamakkan kepada jamak muannas salim, maka kita kena tengok hamzahnya. Yang pertama, faidha kanat asliyatan baqiyat. Jika hamzahnya hamzah asal, maka kita kena kekalkan hamzah tersebut. Misal insya'un, dia akan jadi insya'atun. Hamzah tu dikekalkan. Yang kedua, wa idza kanat li ta'nisi qulibat waw. Jika hamzah tu hamzah ta'nis, maka kita kena tukar hamzah tu kepada waw. Misal sahra'u, al-kalimah sahra'u dia akan jadi sahrawatun. Hasna'u jadi hasnawatun. Hamzah tu tukar kepada waw. Yang ketiga, iaitu yang terakhir, wa idza kanat munqalibatan an wawin aw ya'in baqiyat hamzatan aw qulibat waw. Jika hamzah tu berasal daripada waw ataupun ya, maka ada dua kaedah ataupun dua bentuk yang dibolehkan, iaitu yang pertama mengekalkan hamzah, yang kedua menukar hamzah tu tukar kepada waw. Misal sama'un dia jadi sama'atun ataupun samawatun. Wa kadzalika misal wafa'un wafa'atun ataupun wafawatun. Tukar kepada waw. Hamzah tu tukar kepada waw. Jadi itu sahaja yang saya nak bahas tentang isim mamdud. Jika ada salah silap, saya minta maaf dan minta tolong betulkan. Jadi itu sahaja. Terima kasih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.